Assalamualaikum, bertemu kita pada hari ini. Syukur Alhamdulillah, hari ini 24 hari bulan 5, jam pukul 11.30 pagi. Okey, jom saya nak review sikit kerja-kerja kita untuk projek rewiring bahagian dapur punya area. Okey, saya tunjuk bahagian atas ceiling dulu. Allahu Akbar. Rumah ni besar, so kawasan dia terbagi kepada 3 lah untuk bahagian dapur saja. Okey, ni kawasan bilik. Sebelah sana saya guna trunking 2x2. Boleh nampak tu bilik pertama. Poin lampu kipas, 1 MCB. Poin soket ada 2 skirt kat situ, 2 MCB. So saya tak ada buat looping. Sebelum ni bilik ni hanya poin lampu saja yang ada. So dah alang-alang saya bagi sekali poin untuk kipas, tu dia punya hook. Kat situ poin lampu. Okey, 2 tu, 1 untuk switch lampu kipas, 1 lagi untuk soket. Dan ni soket tambahan, dia minta tambah soket. Ni skirt nombor 2, 1 MCB, tak ada looping. Okey, ni bilik pertama. Dan ni bilik kedua. Kat situ poin kipas, sini poin lampu, ada 2 poin lampu. Dan kat sini dia punya switch dan dia punya poin soket, satu tempat yang sama. Ni bilik nombor 2 pun sama. Saya asing-asing, tak ada looping. Dan ni kawasan yang nombor 3. Kira macam ruang tamu sikit lah, kecil lah. Pun sama. Ada poin lampu, kipas. Ok, ni supply wireman. Pergi ke DB, bahagian DB utama, main DB. So supply saya tarik daripada sini terus ke bahagian rumah depan sana. Nanti saya tunjuk insyaAllah. Kita guna kabel 10mm, merah, hitam dan reding. 3 helai wire. Kita guna casing 2x2. Boleh nampak Ok, terus straight. DB bahagian dapur kat sebelah sana. Kita tak boleh pergi sana, kena turun, pergi bahagian sana baru boleh naik. Ok, ni bahagian carport atau parking kereta. Pun sama. Dia punya trunking 2x2. Ada 5 biji poin lampu kalau tak silap kat sini. Betul 1, 2, 3. Atas sana tu 4. Dan ujung sana 5. Sebelum ni bahagian carport ni dia satu switch sampai 3 ke 4 biji lampu macam tu sekali hidup. So saya sekarang dah asingkan. Setiap lampu tu satu switch asing-asing. So lebih jimat insyaAllah. Kalau kita nak hidupkan lampu, boleh hidupkan 1 atau 2 saja. Yang lain standby. Ok, bahagian ni selesai. Jom kita tengok bahagian dapur. Sekejap, saya nak turun dulu. Ni dia punya DB. Ok, ni saya dah siap tagging. Ni lita cahaya nombor 5 untuk bahagian carport tu. 1, 2, 3 dan atas sana ada lagi 2. Switch nombor 1. Ok, jelas. 1, 2, 3, 4, 5. 2 biji lampu bahagian luar. Tu, ni 1. Atas ni 1. Sebelum ni lampu ni duduknya kat atas tu. So terlalu tinggi. Esok kalau dia orang
nak tukar mentol, nak maintenance, tangga pun tak lepas. So saya dah turunkan sikit, insyaAllah pakai tangga boleh untuk tukar mentol akan datang. Okay, ni kipas, lampu. Ni satu skirt. Dan ni skirt nombor 4 untuk lampu luar tu. Ni satu MCB, ni tak ada looping. Okay, saya on. Okay, nyala. Ni litar kuasa yang nombor 4. Okay, ni bilik pertama. Soket, lampu dan twist kipas. Ni soket tambahan yang mana saya guna pipe. InsyaAllah saya akan tagging kat atas ni. Besok kalau nak buat kerja maintenance, insyaAllah lebih mudah lah. Ni litar kuasa yang nombor 2. Ni poin tambahan, dia minta tambah. Ok, settle bilik pertama. Dan ni bilik kedua. Ada switch lampu 2 biji. Ok, dan kipas 1. Ni benda yang asing satu MCB, satu bilik, satu bahagian. Ni pun soket sama, satu MCB, satu saja, tak ada looping-looping. Ni soket yang nombor 3. Litar cahaya yang nombor 2. Okay, ni bahagian dapur, ni bahagian kesannya. Nampak tak tu? Kipas punya tudung tu dah cair. So kebakaran tu berlaku kat bahagian belakang. Api dah masuk melalui sini. Tu ada bekas jelaga tu. Untuk kawasan ni, kat sini switch dia. Lampu. Ni litar nombor 5. Ok, ni soket. Skirt nombor 11. Ni pun sama, khas untuk freezer saja, tak ada looping-looping. Dan ni litar kuasa nombor 5. Khas untuk peti sejuk saja. Ini litar kuasa nombor 6. Ini saya bagi kabel 4mm untuk barang-barang yang berat. Macam periuk nasi, oven saya dah pesan tu rumah. Barang-barang yang berat guna khas untuk ni saja. Sebab ni saya bagi kabel 4mm. Ok, ni lagi soket. Pun satu MCB. Ni bahagian dapur. Litar cahaya yang nombor 7. Ada 3 biji lampu dan 2 biji kipas. Exhaust fan dan kipas ceiling. Lampu luar sana satu. Dan ni 3 soket, 1 MCB. Skirt nombor 8 kalau tak silap. Ok, bahagian luar. Ok, kat sini lah punca kebakaran tu. Masih ada bekas lagi hitam, boleh nampak. Ok, ni skirt nombor 9. Pun sama. Saya tak ada looping-looping, 1 MCB. Ni skirt nombor 10. 1 MCB untuk mesin basuh. Dan sana pun ada, sebelum ni ada mesin basuh juga. Dah terbakar dah. Ini lampu. Sana lampu. Dalam store ni pun ada lampu. Lampu ni dia looping sekali dengan lampu belah sana. So satu petik dua-dua menyala. Sebelum ni lampu ni dia guna, boleh nampak tak kabel tu? Tu dia guna kabel speaker 2 line saja. Kabel speaker radio. So saya dah tukarkan yang baru. So looping daripada bilik sebelah. Satu switch, 2 menyala. Ni satu lagi water pump. So kita guna kabel 4mm. Ini litar kuasa yang nombor 12. Ni kita guna kabel 4mm. Asal dia
Dia guna kabel 2.5 saja. Ikut peraturan water pump mesti paling kecil 4mm. Sekejap saya buka kipas tu. Okay, kita tengok bahagian atas untuk ruangan sini. Ruangan sini dengan dapur ni tak boleh tembus dia asing-asing. Kena naik ikut sini. Bismillah. Okay, ni skirt untuk freezer dan sana untuk bahagian mesin basuh tadi kat luar. Dia tak ada looping ni dia asing-asing. Untuk litar kuasa saja, tak silap saya ada lebih kurang 11 ke 12 macam tu. Okey, ni kawasan yang belah tadi saya naik tu. Dia akan tembus sini. Terus ni dia punya junction, turun ke bawah tu dia punya DB. DB yang kontrol area dapur. Dan ni pergi ke toilet dengan water pump. Oh, ada lagi satu tertinggal. Sampah ni nak dibuang. Allah, okey, supaya tak jatuh. Alhamdulillah. Okey. Boleh nampak? Dia punya trunking 2x2. Sana area dapur, nampak tu? Ada tutup. So kita tak boleh pergi straight ke sana, kena turun, naik lagi lubang daripada belah sana. Okay, ni point untuk peti sejuk yang bawah tu. Boleh nampak? Okay. Okay, kita naik pula area dapur sana. Kena turun balik. Ini yang jadi payahnya kerjanya. Allah. Saya turun dulu. Okey, ni bahagian dapur. Oh, ada lagi sampah. Nanti saya kutip buang. Allah. Okey, tu nampak tu casing tu. Sama saya guna 2x2. Terus straight. Sana dia punya switch dan dia punya soket. Kemudian ada lagi satu casing ke sana untuk pergi ke DB yang nombor 3. Tu exhaust fan dan ada lampu luar. Ni satu lampu sini, kipas, dan satu lagi lampu sana. Okay, ni nanti saya kutip, saya kemas, buang. Ni tertinggal pula. Saya tunjuk bahagian DB pula. Ini DB yang baru.
kita upgrade kepada 36. Weh, sebelum ni tak silap 10 ke 12 macam tu lah. Ok, bawah ni litar cahaya. Yang kita dah guna hanyalah sampai nombor 8. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni adalah free untuk standby. Dan atas ni litar kuasa sampai 12. 12 ni water pump. 1, 2, 3 ni free. Dan last kali ni untuk fast water heater. Ni dia punya MCB. Nampak? Trip. Kalau saya off, tak boleh. Ni khas untuk besok kalau nak tambah water heater. So saya dah buat siap-siap. Dia punya RCCB 0.01 25M. Main switch 40M. Main RCCB 0.03 40M. Ok, tarikh hari ni. Alright, last saya tunjuk bahagian depan. Kan pakai tangga ni tak sampai. Je. Kat mana ni? Tak tahu ni. Alamak, saya tak bawa kasut pula. Ok, tak apa. Sekejap. Bismillah. Allah. Ok, boleh nampak ujung tu. Ni wire main yang daripada lubang belah sana. Pun kita tak boleh tembus. Kena naik daripada manhole belah bahagian depan. So straight. Sama saya guna casing 2x2. Kabel 10mm. Ada 3 helai wire. Live, neutral dan earding. Ok, yang bahagian depan ni 3 tahun lepas saya dah buat kerja-kerja rewiring. So bahagian belakang tu masa 3 tahun lepas saya dah tegur pada tuan rumah. Wiring yang bahagian belakang tu dah tak berapa selamat. So alhamdulillah lah, berlaku kebakaran, sempat dipadam. Ok, yang lama ni 3 tahun lepas saya buat. Dan ni DB utama. Ni DB yang ke dapur tadi. Live, neutral dan earth. Kita guna flexible warna orange. InsyaAllah lebih high quality. Terus ke dia punya main DB bahagian depan. Ok, syukur alhamdulillah. Saya setting DB 3 tu semuanya main DB. So kalau berlakunya short circuit bahagian depan, InsyaAllah dia tak akan ganggu bahagian belakang dan yang lain-lain. Itulah kelebihan dia. Untuk projek wiring ni saya bagi waranti 2 tahun waranti. 2 tahun waranti. Harga projek ni selepas diskaun saya bagi 14,500. Ok, syukur alhamdulillah. Saya nak kemas-kemas mana sampah yang tertinggal tu. Allah Akbar. Bahagian ni semua dah settle. Sampah semua saya dah buang. So yang tadi je lah sikit tu tertinggal. Ok, InsyaAllah jumpa lagi di next video. So siapa-siapa nak buat kerja-kerja wiring, nak tanya quotation, InsyaAllah boleh WhatsApp saya 013 7676 068 013 7676 068. Ok, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye bye.
Okey, ni DB nombor 2. Bro, barang ni bisa dapat. Ni DB bahagian depan. Tak je Tak je. Satu hal cuti Dan last DB bahagian luar. Ni heading yang baru. Tarikh hari ni 24 hari bulan 5. Main switch 40M, RCCB 0.03 40M. Dan untuk DB ni dia kontrol bahagian luar ni, store dan ada satu bilik ni. Okay, alright. Assalamualaikum, bye bye.